Pelakon Linda Hashim menafikan dakwaan kononnya beliau menunaikan ibadah umrah tanpa mendapat keizinan suami. Menurut Linda, perjalanan ke Tanah Suci itu adalah kerana ketaatan kepada Allah, bukannya kehendak manusia. Guys, sebelum kita lanjutkan, jom subscribe Drama 2. Memetik laporan Cosmo, Linda menjelaskan bahawa keputusan untuk berangkat dibuat selepas mendapatkan pandangan agamawan. Mereka menegaskan bahawa keizinan suami tidak lagi menjadi syarat apabila tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga, termasuk pemberian nafkah dan menjaga emosi isteri, gagal dipenuhi. Perlu ke saya minta izin seperti dia? Saya sudah bertanya ustaz dan ustazah. Mereka kata, Linda, pergilah, kau perlu taat kepada Allah. Apabila suami memudaratkan, tidak memberi nafkah, dia sudah tidak layak memegang peranan sebagai khalifah. Saya pergi untuk beribadah, bukan untuk berseronok, katanya kepada portal berita itu. Linda turut mendedahkan bahawa suaminya, Bigo, sedar mengenai niatnya sejak awal. Malah, beliau pernah menghadapi situasi di mana pasportnya dan anak-anak diambil sehingga terpaksa membuat laporan polis dan memohon dokumen baharu. Dia tahu saya mahu pergi. Pasport kami sekeluarga pernah diambil. Bila minta semula, hanya pasport anak dipulangkan. Pasport saya tiada. Akhirnya terpaksa buat pasport baharu sekitar Ogos tahun lalu. Anak sendiri beritahu, Mami nak pergi umrah nanti kan? Jadi mustahil dia tidak tahu. Ujarnya selepas selesai prosiding lafaz taklid hari ini. Linda berkongsi bahawa kenyataan bekas suaminya yang mendakwa pemergiannya ke umrah hanyalah atas ihsan penaja, bukan kerana panggilan dari Allah amat menyentuh hatinya.